Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya spontan je ni sebenarnya. Tak ada plan pun nak buat video. Saya nak pergi cek santan nak masak. Tapi dia fikir pula, bila hari Ahad ada pasar yang unik tau dekat Banting ni. Nama dia Pasar Kemboja ataupun Pasar orang Kemboja dekat Kancung. Kat sini akan orang Kemboja. Dan dalam santan kita buat konten sekali jalan apa yang menarik dekat pasar kampung Kemboja ataupun dekat Kancung ni. Kita tengok dah macam kat luar negara guys. Okay, orang kat sini famous dengan makanan-makanan orang Kemboja. Orang Kemboja, lepas tu dia orang famous dengan ikan nai tawar. Orang Kemboja ni dia suka makanan ikan nai tawar lah. Cuma yang menjadi pelik dan hairan, macam mana satu kampung ni ramai orang Kemboja. Mungkin ada sejarah lah. Kalau ada orang Banting kat Selangor yang tahu tentang sejarah kat Kancung ni, ramai orang Kemboja dan pasarnya pun pasar orang Kemboja. Setiap hari Ahad ada guys. Setiap hari Ahad datang je kat Kancung memang ada. Jom saya nak bawa korang jalan-jalan dekat pasar Kemboja di Banting Selangor setiap hari Ahad dekat Kancung. Let's go. Okay guys, kita dah sampai. Mari kita tengok cuci-cuci mata dekat Pasar Kemboja. Waktu pagi macam ni lah dekat Banting. Memang suasana dia suasana kampung. Niat hati hari ni nak ambil santan, nak masak. Ni pun dekat rumah je guys. Diorang buat kedai minum atau pasal santai waktu tengah ngopi. Padu. Sini shop dia. Kalau pergi hari Ahad, semua makanan orang Kemboja. Lepas tu dengan dia punya suasana, memang kita berada macam kat luar negara guys. Okay, jom kita jalan-jalan dekat pasar. Kebanyakan sini memang orang Kemboja. Kalau nak cari tomo, ada tomo. Memang keren. Satu ekor je. Ni memang dari ikan sungai. Datang dekat pasar ni memang famous ikan sungai. Memang best. Oh, sama ni guys. Sobas teman-teman ni. Bawa tu patin mana dia. Oh, tengok bakar. Okay, jom di jalan ni ada emas. Macam ada. Jadi saya tangkap. Saya nak ni koin sedap, koin sedap. Kat ni bagi RM2. RM3 dah RM3. Kilo jadi datang. Guys, pergi dah kan ambil kan tak merasa tak. Sayur segar-segar. Oh, menjual maman ada, macam-macam ada. Okey. Berjalan dulu Sebenarnya saya nak kedai mincit ni. Nak beli santan. Jalan dulu. Apa yang menarik kat sini macam-macam ada guys. Kalau siapa duduk luar daripada KL, kena datang
Pasar Kampung Kemboja. Dekat Pantai Selangor, terletak di Kancung Darat. Ada juga orang Pakistan. Orang sana semua baju-baju lah. So baju biasa macam masa malam. Oh ni rare guys. Ni so dalam ni pun baju-baju juga. Rasanya tak perlu kita masuk sana So saya bawa korang pun macam masa malam lah biasa. Oh Ini pulut goreng, pulut bakar. Pulut basah? Oh menarik ni boleh beli. Makanlah satu. Oh memang kena beli. Ni rare ni. Biasa kita beli yang dia orang tak sedap tu. Lain. Oh yang ni guys. Abang ni cakap ini ke. Saya tak cuba ni. Ni pisang bakar dia. Oh dia. Cuba dah. Nak cuba bang, nak cuba boleh. Saya nak cuba. Pisang bakar dia. Tahu saya pernah. Nampak. Kan? Nak cakap orang negara dia. Saya nak cuba lah pisang ni. Bang ni dah boleh terus makan Boleh terus makan terus. Boleh. Terus makan Kau. Baik guys. Dia rasa lemak-lemak. Lemak mesin. Sekejap lagi kita nak try punya pulut lah. Siap sih. Bang, pulut bakar bagi saya 2 bang. 2. Boleh bang. Ya, 2 lah 2. Pulut bakar besar RM1 satu. Dengan tak mandinya buat video. Memang sedap lah. Bang letak garam je ni bang. Pakai air garam sikit. Oh, pakai garam sikit. Saya pertama kali makan. Nanti dia cukup berasa. Oh, rasa lemak ah. Dia biasa tapi sedap. Tak ada rasa macam kelak-kelak dia lemak. Lemak main masin. Kak ni pisang apa? Pisang awak ni? Ya? Pisang apa ni? Pisang apa? Awak, pisang Ya, awak. pisang apa? Sedap, memang sedap. Pertama kali saya makan. Kak ni 2 kak ya? Makan dulu kak ya? Sedap lah. Betul. Kak dia memang makan macam ni je? Simple. Beri padu. Okay. Saya beli 2. Memang mantap. Jadi ni. 5 tu. Bang ni 5 badi ke? Bukan. Wow. 5 macam 5 nipis lah. Tak buka. Cantik tapi manis. Manis ni? Dia makan kilo RM6 ya bang. Sini abang manis. Potong sikit kak. Saya nak rasa potong saya nak beli. 2 kilo bang. Kan rasa. Boleh bang? Kilo bang, saya nak 1 kilo. Nak beli santan. Sebenarnya saya nak beli santan bang. Nak beli santan tiba nampak 5 orang besar-besar. Tak boleh cat jangan usin tu. Nak rasa kadang-kadang manis. Tapi ni memang sedap. Ini memang padu guys. Buat nang atmod dia. Oh, ni sini rasa. Tidak 5 dia. Katanya manis. Ya betul lah. Kak dia 5 apa? Bukan manis ya? Bukan ya? Tahu sini panggil 5 apa? Abang nak makan kena pepek kulit macam tu lah. Okey. Okay guys, dia rasa macam 5 bali. Dah nak 2 kilo dah abang nak kilo je. 2 boleh? 2 pun boleh. Okey. Dia rasa dia sedap. Buah dia macam mengerikan macam buah limau nipis tapi manis. Pertama kali semua hidup saya rasa. Kalau korang nak rasa, kena datanglah dekat Kancung setiap hari Ahad. 2 kilo bang? Boleh 2 kilo kak. Alright. Okay, jadi tongmo bakar. Sini ada ubi. Semua makanan-makanan rare ni. Ada buah-buah. Cantik tak jagung. Jagung dengan pulut. Oh jagung pulut. Kak kira macam mana jagung ni?
Satu RM3. Ni dah masak ke? Dah. Ah, Saya nak boleh. dulu lah. Bagi dua. Ah, jagung dia ni. Người ăn là sẽ chấm muối đó Manis. thôi vậy. Giờ manis. Hai bọc của chị đâu hả? Pergi sini dulu. Rồi. Satu RM3. Của chị không? Chọc áo chữa lửa đó. Beli. Nè. Dưa leo, bắp. Ini tiga. Bà có cái gì? Ini. Dua RM6. Sama-sama saya beli. Jagung kita dah beli guys. Macam-macam dah beli kat tangan daripada nak beli lain je guys. Macam-macam. Ini ada buah. Fresh. Fresh je. Ni ada nasi lemak. Kerang potong. Orang potong baru tu guys. Ni semua kita dah beli. Kita beli santan guys. Okay, saya nak bawa korang pergi kat dalam tu. Tapi macam biasalah kat lokal ni lebih kepada macam biasalah pasar malam. Tak ada apa yang menarik. Kita beli santan. Lepas tu kita boleh balik guys. Santan kotak dah dapat 4 kotak. Kita pergi cari tu tadi apa? Kuih tadi. Takut habis. Robong ni. Oh, cantik. Ini macam jaga lah. Oh, sayur segar tu. Ni dia. Pakai sikit. Ni ni. Semua aku nak beli. Ini dah punya tak ya? Dah kak? Berapa ni kak? RM2. Berapa banyak pun aku raya. Boleh kak? Ni saya nak ni satu. Satu aja. Ni satu kak? Ini satu aja. Ini RM6. RM6. Sedap payah dapat. Sedap pun sedap. Semua sedap. Sedap ya. Bau ulam memang sedap. Susah juga ni. Mana bau ulam ni sedap. Oh ni sedap. Ni makan si panas-panas. Sedap RM6. Kak masuk dalam tu kat duit ni. Masuk ni. Okey, terima kasih. Okay kak, terima kasih. Cantik. Laksa ada, cendol ada. Buat comel lah kak yang buat ni. Cantik. Alhamdulillah. Kak ni apa ni kak? Itu ikan. Gulai ikan Gulai ikan? Wow, ikan. Baik. Kak, jumpa lagi kak. Terima kasih. Tengok. Aku nak beli santan je padahal. Penuh ke tangan. Orang-orang datang sini memang gambang mata guys. Nangka. Ni esok cantik, fresh, segar ni. Ada rebung. Pemotong. Tamat. Tu rere lah. Semua dah ada. Biasa cuci macam mana. Hidup lagi guys. Datang sini. Ni Lia punya ni. Lia. Duduk. Berkemut-kemut dia. Tengok. Ini asam pedas. Ikan putu. Ubi. Karuan. Okay, jadi korang mana nak datang pasar pagi setiap hari pasar Kamboja. Okay. Tu tomo. Ada. Semuanya fresh guys. Okay. Jom kita balik. Barang semua dapat. Kejap lagi saya nak rasa. Let's go. Okay, sementara nak balik ni, tak sabarlah nak makan punya makanan dia ni. Ni kita lepak tepi sekejap. Orang rumah suruh beli santan. Kita bila dah macam ni, dah lalang. Kita letak tepi ni sekejap. Habiskan ni dulu. Bicang awak-awak ni. Pertama kali saya dapat rasa dibakar. Sedap punya. Dia rasa manis,
berlemak masing-masing. Satu RM2. Nah, ni dia guys. Saya nak tunjuk orang. Kita nak makan ni. Kita nak makan ni. Ya Allah. Cantik kan. Ini betul dibakar. Makan pi parit Ini rare tau, susah. Susah kita nak jumpa lagi yang ketuan tu pulut bakar betul-betul dia menggunakan dapur api kan. Biasa pulut tu dia masak dulu. Tengok dalam ni pulutnya ni. Uish, ya, yang ni betul. Yang ini bau betul guys. Ya Allah. Masya Allah panas. Panas guys, padu. Tengok padu. Memang padu guys. Panas. Okay. Rasa berlemak mulutnya. Macam isi ikan. Sedap kak, sedap, memang sedap. Makan tepi parit dia kak. Weh, rasa. Okey. Cuma pelik. Macam mana nak explain rasa dia tak sama dengan kita punya pulut panggang atau pulut bakar, tak sama guys. Dia rasa, aku nak cakap pun tak tahu macam mana. Macam rasa pisang, macam rasa ikan. Pisang guys. Dia rasa pisang, berlemak, ada masin-masin, ada manis-manis. Tapi bila kita makan tu kita tertanya, ni apa benda ya? Okey, dia pecah pisang, lepas tu ada pecah-pecah mana-mana, lemak-lemak, ada masin-masin. Rasa pulut. Padu lah. Memang mantap. Nampak tu. RM2 satu. Pertama kali. Panas. Ya Allah, makan comot. Okey. Jadi kita nak jalan balik. Setakat ni boleh dikatakan tak mengecewakan padu. Okey guys, sebelum balik last. Ini tak tahu apa nama dia guys, tapi aku lupa nama dia apa ni. Kuih ni. Memang cantik. Lupa namanya. Kalau makan panas sedap. Tapi kita cuba. Okey, kita cuba. Dia kalau kita makan, pernah buat jemput-jemput dia letak gula tu, lebih kurang sama lah. Sebiji tepung letak gula, dia lebih rasa macam lemak-lemak manis lah. Pun tak mengecewakan, dekat sedap. Okey, terima kasih pada kawan-kawan saya yang support saya ya. Oh, lepas ni kita ada video yang padu-padu lagi. Jangan komen tak pergi mandi pergi pasar. Okey, terima kasih semua yang selalu komen kat video saya. Bukan saya tak dan nak reply, tapi selalu saya baca. Cuma tak sempat saya nak komen. Okey, kalau ada lubuk-lubuk menarik, tempat-tempat menarik nak datang tempat korang pun boleh, tak kira lah. Sabah ke Johor ke satu Malaysia pun saya akan datang. Kalau konten yang betul-betul menarik, nak suruh masak tempat korang ke, yang ada benda yang boleh kita kongsikan dengan kita punya rakan-rakan kat YouTube ni, insya-Allah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, terima kasih selalu support saya tu. Kalau nak masak-masak tu sabar dulu perut pun dah kenyang. Lama-lama kan orang rumah mengamuk, santan tak siap, santan kita tak beli, awak boleh melepak tepi parit awak makan ya. Okey, jumpa lagi. Selamat malam daripada saya untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.